Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita pergi kepada part yang kedua. Apabila kunyit, cili padi, halia kita telah campurkan sekali. Cili lebih kurang dalam setengah kilo, campur dengan kunyit, kita campur dengan halia. Sekarang ni kita masukkan ke dalam rendang ni. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah rendang kita ni akan menjadi sedap, insyaAllah. Okay, dia berapa banyak? Ini pun sama, kita campurkan juga dengan cili merah. Cili merah ni lebih kurang dalam sekilo jugalah, hampir sekilo. Okay. Sekarang ni kita gaulkan, kita bagi dia sebati, jadi bagi dia mesra, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang kita tunggu dia mendidih, dan insyaAllah lepas ni kita akan masukkan santan, kita masukkan serai. Ini serai pun kita boleh masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah dengan aroma serai ni, rendang rembau akan menjadi enak dan sedap. Sekarang ni tuan-tuan, kalau dulu setiap kali musim perayaan rendang ni saya order je tuan-tuan. Malas nak buat sendiri sebenarnya. Tapi apabila anak menantu cucu dah ramai ni, kena jugalah buat sendiri supaya anak-anak cucu dapat merasa air tangan kedua ibu bapa ni. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa lepas ni.